kasih kerana masih bersama saya, Nur Azriana Mainor. Kita terus ke tajuk utama. Program Transformasi Minda Siri 1 2026. Majlis Penyerahan Projek Pembinaan Baharu di SK Ranau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kerja Raya Sabah dengan kerjasama Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah dan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah menganjurkan program Transformasi Minda Siri 1 2026 pada 11 hingga 15 Mei lalu. Program selama 5 hari yang berlangsung di cawangan Institut Latihan telah disertai seramai 50 kaki tangan melibatkan pelbagai cawangan dan daerah di seluruh Sabah. Siri 1. Majlis Penelupan Program telah disempurnakan oleh Timbalan Pengarah Sektor Khidmat Teknikal Datuk Muhammad Samsul Nizam bin Abdul Wahid mewakili Pengarah Kerja Raya Sabah. Turut hadir ialah pegawai dan urus setia daripada Insan, Jepan serta Ketua Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia Sarina Muhammad dan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Institut Latihan Azman Jamrin JKR Sabah. Majlis Penyerahan Projek siap bagi projek pembinaan baharu Bilik Darjah Prasekolah di SK Ranau, Kota Marudu telah diadakan pada 14 Mei lalu sebagai simbolik penyerahan rasmi projek kepada pihak pelanggan. Projek yang bermula pada 23 Oktober 2024 itu telah berjaya disiapkan sepenuhnya pada 13 April 2026. Dalam majlis tersebut, Jurutera Daerah JKR Kota Marudu, Teknologis Geospatial Muhammad Fauzi Zikiri telah menyampaikan taklimat ringkas mengenai pelaksanaan projek serta merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan projek berkenaan. Sesi penyerahan kunci sebagai simbolik penerimaan projek siap telah disampaikan kepada Wakil Guru Besar SK Ranau Syirali Zorzamin dan disaksikan oleh Haliza Abdul Halim, Penolong Pegawai Unit Prasekolah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu. Sekian, terus dapatkan pelbagai informasi terkini di media sosial JKR Sabah. Saya, Nur Azriana Mainor. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.